mereka ya Allah. Kau kurnia kepada mereka ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dah didik. Ya Allah, Kau ampuni, Kau ampuni keluarga. Sesungguhnya kami seringkali menzalimi diri kami. Tidak ada keampunan melainkan keampunan-Mu ya Allah, maka ampunilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Kau kurniakanlah keberkatan kepada kami sepanjang mengadakan majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau limpahkanlah rezeki ke atas mereka yang turut menyumbang untuk menjayakan program kami. Rabbana dunya hasanah wa fil dan pada Allah wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Muji Allah khairul jaza al-fadil ala qiraati du'a qabla qalil. Lemah hidayahnya nasi kita pergi saya kata Tasharraful majlis bidakwati yang amat berusaha al-fadil أعوذ بالله الرحمن الرحيم. المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا واصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى الآخر آية. صدق الله العظيم. Yang kasihi tuan dan juga puan, adik-adik pengurusi majlis yang kita tampilkan khas pada petang ini, adik-adik kita, anak-anak kita daripada Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Semiti, Selangor. Tak tuan-tuan bagi tepukan kepada adik-adik kita. Kita semua ni belum tentu ataupun belum mungkin takut nak berucap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Tapi Alhamdulillah, adik-adik kita di Semiti kita latih dan kita tonjolkan walaupun baru tahun pertama di Semiti. InsyaAllah inilah yang akan lahir dari Semiti di bawah tarbiyah PAS, di bawah bumbung Dewan Pemuda PAS di seluruh negara insyaAllah. Yang saya hormati dan kasihi Fadil Ustaz Syukri Omar selaku Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, juga merangkap sebagai yang di-Pertua PAS
kawasan Shah Alam dan juga sebagai perasmi jemputan kita pada petang ini. Yang saya hormati dan kasihi Fadil Zubir, pengarah Sri Negeri Selangor. Yang saya hormati dan kasihi pengurus pasti kawasan Shah Alam. Tak lupa hadir dalam pada hari ini TYDP PAS kawasan Shah Alam Ustaz Muhammad Al-Amin, Ketua Dewan Ulama PAS kawasan Shah Alam Ustaz Yasir, Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Shah Alam Puan Ali, dan juga PAS yang turut hadir, Ketua MG pasti Kak Ina, guru-guru besar, guru-guru muallim dan juga muallimah pasti dan juga seriti barisan ALP seriti kawasan Shah Alam, jawatankuasa pasti kawasan Shah Alam, pengurus-pengurus pasti dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini dapat kita bersua muka dalam program yang gilang gemilang yang kita gabungkan di peringkat pasti dan juga seriti di peringkat kawasan Shah Alam, dan dalam masa yang sama kita gabungkan pula dengan program Hari Guru, sambutan Hari Guru dan juga alhamdulillah dalam kehidupan ataupun dalam keadaan kita di kawasan Shah Alam ini satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan keadaan kemudahan yang kita ada, dengan keadaan fasiliti kita ada di Shah Alam ini, dapat kita kerjasama di peringkat pasti dan juga dan semestinya keluarga besar di sektor pendidikan Dewan Pemuda PAS kawasan Shah Alam ini pasti dan juga ini, kita ataupun semakin tahun kita semakin bertambah dan juga semakin besar. Jumlah anda dapat maklumat pasti setakat hari ini lebih kurang gurunya seramai 128 orang. Seriti lebih kurang 98 orang. Maknanya kita sudah dekat negara ni antara pasti dan juga seriti yang terbanyaklah. Bukan ada lagi kawasan-kawasan yang lain, tapi antara yang berada di atas dengan jumlah guru dan juga muallim dan juga muallimah daripada pasti dan juga seriti yang ramai. Maka nikmat kepadaan kita ini hendaklah kita syukur dengan syukur yang banyak-banyak. Ayat yang anda baca di awal tadi, Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24, bagaimana Allah Ta'ala menyebut, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan tentang kata-kata, tentang ucapan, tentang kalimah yang baik. Kalimah yang baik ini Allah Ta'ala umpamakan seperti sebuah pohon, kasyajar tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Pokok yang baik ini dia bukan sekadar akar ataupun dia bukan sekadar mengeluarkan buah yang masak ataupun buah yang manis ataupun tumbuhnya daun yang banyak, tetapi asluha, akan tetapi akarnya juga ialah akar yang kuat. Maknanya ialah bagaimana keberadaan muallim dan juga muallimah dalam bidang pendidikan ini tidak lain tidak bukan ataupun semestinya kita ini menyampaikan satu perkara yang baik. Kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid kita, maka semestinya kita menyampaikan satu perkara yang baik. Kita mengajar tentang suatu ilmu yang baik kepada mereka tentang kehidupan, tentang untuk mereka ini menjadi hamba kepada Allah. Tambahan pula kita pasti dan juga seriti ini berada di bawah bumbung jemaah. Pasti dan juga seriti ini berada di bawah bumbung Dewan Pemuda PAS. Maknanya mungkin di sana dan semestinya di sana kita ada perbezaan objektif kenapa kita di bawah PAS ini menumbuhkan sekolah. Kita tidak menumbuhkan sekolah sama macam orang lain. Mungkin orang lain dia ada kerana apa? Kerana mungkin ekonomi, mungkin ada sebab pengaruh dan sebagainya. Akan tetapi kita di bawah PAS bukan sekadar
untuk kita ini mencari pengaruh, bukan sekadar untuk kita meraih undi. Akan tetapi lebih besar lagi ialah bagaimana kita nak melahirkan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid kita nanti ni, kita mengharapkan satu hari nanti bila besar, mereka akan menjadi hamba kepada Allah. Pemimpin-pemimpin yang menjadi hamba kepada Allah, peniaga-peniaga yang menjadi hamba kepada Allah, manager bank yang menjadi hamba kepada Allah. Ini yang kita nak. Lahirlah daripada siti siapa pun mereka, pekerjaan mereka pada masa akan datang, dan juga apa yang mereka lakukan pada masa akan datang. Tapi yang penting ialah mereka ialah hamba kepada Allah. Maka sebab itulah dalam keadaan objektif hadaf kita yang besar ini, maka perlulah kita sama-sama berganding bahu. Perlu sama-sama kita ini eratkan ukhuwah dan juga kebersamaan kita. Kita ni ibarat seperti mana ikatan lidi. Dalam ikatan lidi, kalau kita tengok, ada lidi yang pendek kan, ada lidi yang panjang. Ada orang kata kalau lidi pendek ni, dia tak ada guna lidi pendek ni. Dia tak menyapu pun tak kena pun lantai kan? Lidi pendek ni tak kena pun lantai. Buat apa duduk kat dalam ikatan lidi? Baik kita buang dia, kita cabut lah. Lidi yang pendek ni kita cabut. Atau apa yang akan terjadi pada ikatan lidi tersebut? Ikatan lidi tersebut akan terurai. Maknanya dalam keadaan kita muallim dan juga muallimah ini, masing-masing ada kekurangan dan juga masing-masing ada kelebihan. Akan tetapi janganlah kekurangan itu menjadikan kita ini nak buang orang. Kita nak menyingkir, ni kamu ni tak layak. Akan tetapi kita saling mengikat. Walaupun lidi itu pendek, tetapi dia melengkapkan, menguatkan ikatan lidi tersebut, yang menyebabkan lidi tersebut tidak akan terurai ataupun tidak akan tercabut daripada ikatannya. Maka sebab itulah guru-guru, muallim dan juga muallimah, anak mewakili Dewan Pemuda PAS Kota Shah Alam, mengharapkan sangat kita akan menghadapi pilihan raya negeri pada masa akan datang terdekat, dalam tempoh sebulan ke 2 bulan sahaja lagi. Dan pilihan raya ini bukan berlaku tiap-tiap tahun, dia berlaku 5 tahun sekali. Dan target pimpinan kita sama ada di tingkat pusat, negeri dan sebagainya, kita nak menawan negeri Selangor. Maka anak harap dan mengarahkan kepada semua guru-guru, muallim dan juga muallimah, mesti wajibkan diri untuk terlibat sebagai penggerak dalam pilihan raya nanti. Di mana posisi kita sekalipun, sama ada kita bahagian penculaan, bahagian kita share medsos, ataupun kita turun ke lapangan, di mana saja lapangan kita, wajib untuk kita turun menggerakkan sama-sama menjayakan agenda untuk PRN pada masa akan datang. Kerana penting untuk kita ambil alih negeri Selangor. Saya ambil satu contoh saja, Seriti pinggiran USJ. Sampai hari ini kita belum dapat kelulusan untuk kita menubuhkan sekolah secara rasmi di tingkat Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Kenapa? Kerana satu dokumen yang kita tak dapat nak selesaikan, itu dokumen berkaitan dengan PBT. Anak jumpa sendiri dengan pengarah jabatan di peringkat MPSJ, jumpa sendiri secara personal, jumpa face to face dengan dia. Dia kata, Ustaz, masalah yang berlaku sekarang ialah kerana apa? Kerana kerajaan pada hari ini ataupun tekanan yang kuat daripada DAP yang ada dalam kerajaan negeri, yang menyebabkan dia nak menghalang sekolah-sekolah agama yang ada di banyak di negeri Selangor ini. Maka antara lain dia mengharamkan untuk tubuhnya sekolah di bangunan kedai ataupun syabda. Maka terhalangnya untuk dapatkan pengesahan daripada BBT kerana apa? Kerana kuasa tadi, kerana DAP. Maka sebab itulah kita mengharapkan sangat, jangan kita nampak hanya PRN ni tak apalah, bagilah orang buat kerja. Tak, kita terlibat sekali. Sama-sama kita menjayakan agenda ini, sama-sama kita memastikan seluruh ataupun kursi-kursi yang kita akan pertandingkan di peringkat negeri Selangor, insya-Allah kita akan kuasai, dan insya-Allah kita akan menguasai negeri Selangor, dan kita akan membawa agenda perubahan yang besar dalam negeri Selangor, insya-Allah. Dalam masa yang ada ini, insya-Allah anda nak berpantun sedikit. Kalau salah tu tolong betulkan. Maklumlah di hadapan anda ni guru-guru kan. Guru yang tercinta dan terpuji, engkau berikan ilmu yang berharga. Teruskan mengajar dengan penuh dedikasi. Harapan kami agar engkau terus bahagia.
Dalam gelapnya dunia Engkau pelita, menuntun kami ke pintu kehidupan yang bercahaya. Semoga Engkau selalu mendapat berkah dan sejahtera. Hari guru ini kami ucapkan penghormatan setinggi-tingginya. Akhir kata nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada muallim dan juga muallimah, guru-guru pasti dan juga sediti sekalian, penggerak-penggerak yang berada di belakang tabir, sama ada pengurus-pengurus di peringkat pasti kawasan, pasti cawangan, dan juga ELP di peringkat seriti kawasan, guru-guru besar yang pada hari ini banyak memberikan idea dan sumbangan tenaga dan juga masa untuk antum menjayakan agenda pendidikan di peringkat kawasan Shah Alam ini khususnya. Dan akhirnya nak mengucapkan jutaan terima kasih pada PAS kawasan yang mendukung perjuangan apa yang dibawa oleh Dewan Pemuda PAS kawasan Shah Alam ini dalam agenda pendidikan di bumi kawasan Shah Alam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jazaa ila sahib al-fadil ustaz ala kalimati qabla qalil. Ladies and gentlemen, the ceremony shall continue by inviting Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Sukri bin Umar, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, merangkap dan Pertua PAS kawasan Shah Alam, to deliver his speech and also officiate the celebration of Teachers' Day and a dignitary celebration for Seriti and Pasti Shah Alam 2023. With all due respect, please welcome Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalam wa ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واهل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وعدني من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد. Terima kasih anak-anak pengurusi majlis yang saya hormati, lagi saya kasihi Fadil Ustaz Ubaidullah Fahim bin Ibrahim yang merupakan Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Shah Alam. Saya kasihi Fadil Ustaz Zubair Shah bin Umar, Pengarah Seriti Selangor, merangkap Ketua Pemuda PAS kawasan Kota Raja. Tidak dilupakan Timbalan yang di-Ketua PAS kawasan Shah Alam sama Mak Amin. Turut sama kita adalah Ketua Dewan Ulama PAS kawasan Shah Alam, Ustaz Yasir bin Abdul Manan, dan dikasih lebih dihormati Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Shah Alam Puan Aliza Abdullah
timbalan kepada muslimat, muslimat, seluruh anggota muslimat. Seterusnya barisan kepimpinan Pendepas Kawasan Shah Alam, timbalan Ketua Muda Ustaz Safar dan juga merupakan Sekutu Pendepas Negeri, seluruh barisan kepimpinan Pendepas Kawasan Shah Alam, pengurusi pasti dan seliti kawasan, para pendidik, ma'alim-ma'alimah, guru-guru yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, kita memandangkan setinggi syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada petang ini dalam kemeriahan menyambut Hari Raya, kerana orang kita beraya sebulan, bahkan Pemuda PAS Negeri Selangor buat hari raya setelah selesai Syawal, raya lagi. Cuma kita tak letak Aidilfitri tu.